Sabun-sabun yang paling menyeksakan untuk orang kulit kering dan kulit sensitif. Pertama, sabun yang ada SLS. Kenapa? Sebab sabun yang ada SLS ni dia membersihkan terlalu kuat. Boleh menghilangkan minyak semula jadi dekat kulit, kulit mudah kering dan pedih. Kedua, sabun yang tinggi dengan pewangi, fragrance ataupun perfume. Untuk sesetengah orang, fragrance ni boleh mencetuskan iritasi kepada kulit sensitif. Ketiga, sabun yang ada alkohol yang mengeringkan. Contoh, alkohol Denet dan juga isopropyl alkohol. Benda ni boleh menyebabkan kulit lebih cepat hilang kelembapan. Keempat, sabun antibakteria. Contohnya sabun yang ada chloroxylenol dan juga benzalkonium chloride. Penggunaan yang kerap tanpa keperluan boleh menyebabkan keseimbangan mikrobiom kulit terganggu dan menyebabkan kulit lebih kering. Kelima, sabun pH yang terlalu tinggi. Kebanyakan traditional soap biasanya mempunyai pH sekitar 9 ke 10. Kulit manusia ni pH dia sekitar 4.5 ke 5.5. pH yang terlalu tinggi boleh menyebabkan skin barrier lemah dan meningkatkan TEWL iaitu transepidermal water loss. Dan yang keenam, sabun yang ada scrub kasar. Contoh serbuk walnut, ada biji apricot ataupun ada scrub kasar lah. Sebab geseran ni boleh menyebabkan kulit jadi sensitif. Kalau lepas mandi dah pakai sabun, ada rasa kulit terik, pedih, gatal ataupun kulit kering, boleh cuba pakai Jolicare Cream. Jolicare ni diperbuat daripada 10 herba premium antara ramuan dia, sesuai dijadikan sebagai rutin harian dan sangat sesuai untuk digunakan selepas kita menggunakan sabun-sabun tertentu ataupun selepas mandi. Dia bantu untuk melembapkan kulit, mengurangkan water loss dekat kulit dan yang paling best, dia ada rasa sensasi sejuk. Sensasi sejuk itulah yang boleh melegakan bila kulit kita rasa pedih dan juga gatal. So lepas ni wajib standby dekat sinki dapur ataupun dalam bilik selepas mandi. Jangan risau, dah lebih 400,000 unit terjual dan average rating memang tinggi. Stok memang laju. Kalau diorang nak restock, memang tunggu masa sampai 4 bulan. Check beg kuning sekarang.